Pernah tak lepas raya badan rasa berat, perut kembung dan tekak, asyik haus je? Lauk raya memang sedap, tapi kita semua tahu berapa banyak minyak, gula dan garam yang dah masuk dalam badan. Jadi, nak detox, kena berlapar ke? Tak payah. Sebenarnya badan kita pandai detox sendiri, asalkan kita bantu dengan makan benda yang ringan dan berkhasiat. Tak payah fancy sangat, masak simple je. Macam sup sayur jernih panas-panas dengan ulam segar atau ikan bakar dengan salad timun dan sambal belacan. Sedap, sihat, puas. Kalau nak nasi, ambil sikit je. Tambah sayur tumis, tempe atau tauhu. Lepas tu makan buah, betik, nenas, jambu. Semua tu tinggi fiber, bantu lawas dan bagi badan rasa ringan balik. Paling penting, jangan lupa minum air. Air kosong banyak-banyak, bukan teh ais tau. Kalau nak yang best sikit, try teh hijau, air halia atau serai. Bukan je sedap, tapi bantu buang angin dan lancarkan penghadaman. So guys, tak payah overthinking pasal detox. Just slow down, makan real food dan bagi badan masa untuk reset. Kalau korang ada menu ringan lepas raya yang korang suka, share kat komen. I nak try juga.